Kita perlu bedakan faham antara tasawuf dengan tariqah. Tasawuf ini ialah apa yang menjadi pengisian bagi tariqah. Tariqah ini ialah madrasah mempraktikkan tasawuf secara praktikal. Ada orang mungkin dia belajar tasawuf sendiri, kemudian dia kata tak apalah, aku nak beramal sendiri. Macam dia baca buku perubatan, dia baca buku makanan, kesihatan. Jadi dia kata aku nak amal sendiri, silakan. Tapi ada orang yang kata aku ni tak boleh lah pandai-pandai, nak kena cari guru yang boleh membimbing aku. Maka inilah tarikat. Tarikat ialah seseorang murid mencari guru yang membantu dia untuk merawat hatinya dan akhlaknya supaya menjadi lebih baik, kerana dia sendiri tidak mampu memperbaiki akhlaknya melalui usaha sendiri. Maka dia cari guru yang berkeahlian, yang ada kelayakan, yang kita sudah sebutkan ciri-cirinya di dalam ini, dan mengambil tarbiyah daripada beliau untuk menyembuhkan penyakit hati dan merawat kekurangan, kerendahan akhlak. Dan siapa yang ingin memahami apakah yang ada di sebalik tarikat kesufian yang diamalkan oleh para ulama Islam muktabar, maka hendaklah dia datang kita punya daurah insya-Allah.